menarik dan relevan bagi dunia perniagaan moden, iaitu entrepreneurship corporate entrepreneurship, maafkan saya, atau dalam bahasa Melayu yang sangat mudah kita fahami, iaitu keusahawanan korporat. Topik ini sangat penting kerana ia menunjukkan bagaimana syarikat besar boleh terus kekal inovatif walaupun beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif seperti penerbangan. Kami memilih Air-Asia sebagai topik kami pada hari ini kerana syarikat ini bukan sahaja terkenal sebagai peneraju penerbangan tanpa murah, tetapi ia juga di antara organisasi yang sangat aktif memperkenalkan idea baru, teknologi digital dan moden perniagaan inovatif. Air-Asia juga membuktikan bahawa inovasi ini bukan sekadar slogan, tetapi ia juga boleh mengubah keseluruhan landscape industri perniagaan. Jadi, tanpa membuang masa lagi, saya telah menjemput dua ahli saya pada hari ini, iaitu saudari Najwa dan saudari Maniha, bagi memperjelaskan lagi tentang latar belakang syarikat Air-Asia kita untuk topik kali ini. Jadi, saya serahkan kepada saudari Najwa bagi memperjelaskan latar belakang syarikat ini. Okey, latar belakang Air-Asia. Air-Asia merupakan sejarah perkembangan yang cukup menarik. Air-Asia ditubuhkan pada tahun 1993 dan beroperasi pada tahun 1996. Syarikat ini pada awalnya hanyalah penerbangan yang kecil dengan bebanan hutang. Semuanya telah berubah setelah diambil ahli oleh Tony Fernandez pada tahun 2001. Air-Asia mempunyai juga visi yang sangat jelas, iaitu Now Everyone Can Fly. Dengan visi yang sangat dengan visi mereka juga menyediakan penerbangan yang sangat selamat, mudah dan mampu milik kepada semua lapisan masyarakat. Melalui visi dan misi ini, syarikat Air-Asia ialah menjadi berkembang melalui visi dan misi ini, Air-Asia berkembang menjadi syarikat penerbangan tambang yang paling rendah di seluruh dunia. Terima kasih kepada saudara Najwa di atas perkongsian kita. Jadi saya teruskan kepada saudari Maniha. Okey, Air-Asia ni mempunyai struktur organisasi yang tersusun dan strategik. Okey, antara jabatan yang terlibat untuk memastikan struktur organisasi ini tersusun dan strategik adalah Jabatan Pendidikan dan Pembangunan, iaitu R&D, yang menemukan idea dan teknologi baharu. Manakala Jabatan Pemasaran ini memastikan jenama Air-Asia itu kekal relevan melalui beberapa cara, iaitu kempen, termasuklah kempen kreatif. Okey, Jabatan Sumber Manusia pula melatih serta membangunkan tenaga kerja yang berkualiti. Di samping itu, Jabatan Operasi memastikan penerbangan Air-Asia ini berjalan dengan lancar melalui pemantauan yang sistematik. Jadi, kesemua jabatan ini bekerjasama untuk memastikan Air-Asia ini terus inovatif dan efisien, untuk memastikan jabatan ini terus ada dalam bidang yang efisien pada masa kini dan juga pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan semula kepada moderator kita lah. Terima kasih kepada saudari Najwa dan saudari Maniha atas perkongsian pada hari ini. Jadi, mari kita ke seterusnya, iaitu bahagian yang seterusnya. Dan yang ketiga, selepas kita memahami asas syarikat ini, jadi marilah kita beralih kepada isu-isu semasa kepada syarikat Air-Asia. Jadi, saudari adalah boleh awak ceritakan tentang isu-isu yang dihadapi oleh syarikat ini? Boleh. Walaupun Air-Asia banyak mencatat kejayaan, syarikat ini juga menghadapi cabaran besar, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Salah satu isu utama ialah status PN17 di bawah Bursa Malaysia. Status ini diberikan kepada syarikat yang menghadapi masalah kewangan serius di mana jumlah liability melebihi aset. Ini berlaku disebabkan kemerosotan operasi penerbangan global semasa pandemik. Faktor seperti pengurangan penerbangan, pengembalian tiket dan penyelenggaraan pesawat menyebabkan kedudukan kewangan Air-Asia menjadi sangat tertekan.
terima kasih kepada saudari Adla. Jadi seterusnya saya menjemput saudari Linda bagaimana berkongsi bagaimana isu-isu ini memberi kesan kepada pelaburan, reputasi dan operasi BC. Okey, baik. Seperti yang dikatakan oleh saudari Adla tentang status PM17, selain daripada kita memahami punca Asia jatuh kepada status PM17, kita juga perlu lihat kesannya terhadap syarikat penerbangan Asia. Saya terangkan sikit tentang status PM17. PM17 diberikan kepada syarikat tersenarai di Bursa Malaysia bila syarikat tersebut berada dalam keadaan yang lemah seperti dari segi kewangan. Dalam kes Air Asia, mereka jatuh ke status PM17 selepas mereka mengalami, selepas daripada Malaysia mengalami pandemik COVID-19. Kesan pertama adalah dari segi pelaburan. Pelabur kurang yakin dari segi pelaburan syarikat kerana PM17 menunjukkan kedudukan keuangan yang syarikat Air Asia lemah lalu menyebabkan harga saham tidak stabil. Kesan daripada isu ini bukan sahaja dirasai oleh pihak pengurusan penerbangan tetapi juga memberi tempias kepada reputasi syarikat. Status PM17 boleh mengurangkan keyakinan pelabur kerana ia memberi gambaran bahawa syarikat penerbangan ini berada dalam keadaan yang berisiko. Pelanggan mula mempersoalkan kemampuan syarikat untuk pulih. Dalam masa yang sama, terdapat peningkatan aduan mengenai kelewatan penerbangan, masalah pemulangan tiket dan kelemahan komunikasi daripada perkhidmatan pelanggan. Semua perkara ini sedikit sebanyak menjejaskan imej Air Asia dalam jangka yang pendek. Ya, betul. Selain itu, Rakitangan Air Asia turut menerima impak yang besar apabila syarikat terpaksa mengurangkan jumlah tenaga kerja untuk mengurangkan kos operasi. Pengurangan staf ini memberi tekanan terhadap operasi harian kerana beban kerja terpaksa ditanggung oleh kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Ini akhirnya menyebabkan gangguan kepada jadual penerbangan, masa menunggu lebih lama serta kualiti perkhidmatan yang kurang konsisten. Dari sudut pelanggan, perubahan ini memberikan pengalaman yang kurang memuaskan. Dari sudut staf, ia menimbulkan isu moral dan motivasi. Baiklah, terima kasih kepada saudari Adla dan saudari Linda. Jadi kita tahulah syarikat-syarikat di Malaysia mempunyai cabaran-cabaran dan isu-isu yang telah dihadapi oleh mereka. Jadi tanpa buang masa, kita akan teruskan ke bahagian seterusnya. Setelah kita mengetahui cabaran dan isu yang telah dihadapi Air Asia, jadi sekarang mari kita lihat bagaimana dua saudara kita ini berkongsi tentang konsep dan strategi persahabanan korporat yang diaplikasikan dalam syarikat ini. Jadi untuk bahagian ini, saya akan bertemu dengan saudara Nuri kita. Okay, seperti yang kita tahu, kesawanan korporat menggunakan konsep yang menekankan bagaimana organisasi besar boleh berfikir dan bertindak seperti sebuah syarikat stand-up, iaitu bersifat fleksibel, kreatif dan berani. Ia juga melibatkan inovasi berterusan, penciptaan produk baru, penambahbaikan sistem dalaman dan penggunaan teknologi bagi meningkatkan daya saing dalam perniagaan. Tanpa semangat kesawanan korporat, syarikat besar mudah ketinggalan dalam perniagaan. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Mania. Saya setuju apa yang dikatakan oleh saudara Nuri tadi, sebagaimana Air Asia ini merupakan contoh terbaik syarikat yang mengamalkan konsep ini. Mereka tidak berhenti setakat menjadi syarikat penerbangan sahaja tetapi turut meneroka cabang atau sektor baharu melalui sektor digital. Baru-baru ini mereka memperkenalkan satu apps iaitu Super Apps. Aplikasi ini dicipta untuk menyatukan pelbagai perkhidmatan seperti perkhidmatan tempahan tiket penerbangan, hotel, penghantaran makanan, e-hailing dan membeli belah. Tujuannya adalah satu, untuk memudahkan pelanggan. Langkah ini menunjukkan bagaimana Air Asia sentiasa mencari sumber pendapatan baru sambil menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup pelanggan. Ini melambangkan budaya inovasi yang teguh dalam organisasi mereka. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator Aina. Bahagian seterusnya iaitu cadangan penyelesaian. Maksudnya untuk kita bincangkan cadangan penyelesaian bagi isu-isu yang dibincangkan tadi. Okey, cadangan yang pertama ialah meningkatkan kerjasama serta
dan mencari pembiayaan baharu. Asia juga boleh menemukan peluang perkongsian dengan melabur domestik dengan antarabangsa atau bekerjasama dengan syarikat teknologi untuk memperluaskan pasaran digital. Dengan suntikan moral baharu, Asia boleh memperkukuhkan kedudukan keuangan serta mempercepatkan pemulihan selepas pandemik. Langkah ini juga dapat membuka lebih banyak peluang inovasi dan memastikan Asia kekal kompetitif dalam industri penerbangan yang semakin mencabar. Cadangan kedua ialah penjenamaan semula atau rebranding. Bagi memulihkan keyakinan pelanggan, kempen yang meningkatkan ketepatan masa, peningkatan survei pelanggan dan fokus kepada keselamatan juga boleh membantu membina semula kepercayaan masyarakat. Dalam dunia penerbangan, reputasi adalah aset yang terbesar. Jadi penjenamaan semula boleh memberikan impak psikologi yang positif kepada pelanggan dan pelabur luar. Itu saja pada saya. Akan ke bahagian cadangan yang kedua lagi. Cadangan saya untuk penerbangan Air Asia adalah di era yang moden, era digital AI. Saya mencadangkan Air Asia boleh memanfaatkan kecerdasan buatan AI dan analitik data untuk meningkatkan operasi harian mereka. Air Asia boleh menggunakan AI dan data analitik untuk mengoptimalkan jadual penerbangan. Selain itu, Air Asia boleh menganalisis faktor seperti cuaca, ketersediaan pesawat dan jadual kru supaya operasi lebih lancar dan kelewatan dapat dikurangkan. Melalui analitik data pula, Air Asia boleh membuat ramalan permintaan dengan lebih tepat. Jadi mereka dapat merancang kapasiti pesawat dan laluan dengan lebih efisien. Selain itu, AI juga boleh membantu dalam penyelenggaraan ramalan dan mengesan kerosakan sebelum ia berlaku dan mengelakkan gangguan jadual penerbangan. Secara ringkas, teknologi ini membantu Air Asia menjimatkan kos dan meningkatkan pengalaman pelanggan pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudari Adla. Cadangan tambahan ialah memperkenalkan lebih banyak program latihan dan pembangunan untuk kaki tangan. Ini termasuk latihan teknikal, perkhidmatan pelanggan serta program yang mengukuh budaya inovatif. Dengan memberikan peluang kepada pekerja meningkatkan kemahiran, syarikat boleh meningkatkan motivasi dalaman serta memastikan tenaga kerja bersedia menghadapi cabaran operasi. Kita akan teruskan ke bahagian terakhir, iaitu bahagian penutup. Baiklah, kita sudah berada di bahagian terakhir podcast. Untuk penutup, saya akan mulakan terlebih dahulu dengan saudari Linda untuk penutup kita pada hari ini. Sebagai penutup untuk podcast kita pada hari ini, saya boleh simpulkan Air Asia mungkin sedang melalui cabaran yang besar dari segi kewangan dan operasi. Tetapi semangat inovasi dan keusahawanan korporat yang mereka tunjukkan membuktikan bahawa syarikat Air Asia ini masih mempunyai potensi yang besar untuk bangkit dan maju dalam masa yang panjang. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudari Muni untuk tambahkan kesimpulan yang saya buat tadi. Okey, akhir sekali, melalui pembincangan ini, kami belajar bahawa keusahawanan korporat bukan sekadar teori tetapi juga satu strategi penting untuk terus relevan dalam persekitaran perniagaan dan sentiasa berubah. Keupayaan ini juga untuk berinovasi adalah kunci bertahan dalam perniagaan. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar podcast kami. Semoga perkongsian kami ini dapat memberi manfaat. Jadi kita akan dengarkan slogan Air Asia, iaitu Now Everyone Can Fly.